Okey, kita sampai. Ucuk charge ada. So tak ada orang sampai lagi. So kita review lah raket-raket kita dulu So raket pertama kita Nanoflare 700 Pro Yang ni kita ambil yang tak silap saya berapa UI paling ringan. So ni pembelian yang salah saya. Harga RM1,000. Patut kena ambil yang berat sikit 4U. So ni raket-raket lain. Macam kedai raket lah. Ini raket Allah. Ini raket daripada Li-Ning Winlight style. Tak pasti 77 gram. Yang ini Victor Cluster Isha punya juga. Yang ini saya punya raket lama. Abang saya punya Apex apa ni, Imperial Accurate. Ni okey lah, sedap juga. Ini Isha punya Nanoflare 700. Yang ni play ke pro? Saya rasa pro. Yang ni pro. Sebab kita orang memang tak beli lah play ni kan. Larang kan. Ni Isha punya juga. Yang ni raket saya paling best. Woven Power. Ini pellet. Baru kan? Tak, ni kebaru. Yang pellet baru mana? Tak beli. Saya ni beli. Tak jadi beli hari tu. So ni pellet woven ni siapa tu kita punya Olympian yang dapat silver tu Govisham. Govisham punya, yes. Ni raket tu Govisham. Sampai hari ni saya masih selesa menggunakan dia. Yang ini raket Sheila Hamzah Victor. Ini paling mahal rasanya. In the Woods. 3 tahun lebih lah. 3 tahun dah. Ini saya punya. Yang ni carbon pellet juga. So yang ni pun ringan. So basically raket saya yang betul saya beli 2 je. Alex satu saya punya. Tahu ada 2 je. Yang ni abang saya punya 2. So ada dia tu. Powerpuff Girl. Powerpuff Girl dia ambil colour pink lah Blossom. Ni 7U. So raket, kalau raket awak ikat berapa? 26 dia, 27, 28 je. Saya punya raket mostly 28, 29. Tengoklah. Maksudnya banyak raket saya. So tak payah beli raket dah. Cukup setakat ini. Okey. Jom. Jadi saya perkenalkan baju baru. Baru beli tadi kat airport. Baru beli kat airport? Kaki ni sakit. Kenapa sakit? Jatuh main bola. Dia kan main bola dengan Ya, sama dengan Ubay. Alipan semalam. Dia main bola lagi dengan Alipan. Ya, main lagi. Ya Allah. Tapi tu macam mana ni? Tak tahu benda. Injet. Salam balik. Salam balik. Itu orang punya. Salam balik. Salam balik. Hai, saya Hin. AI team. Terima kasih. Saya popular cakap. Saya popular sikit lah. Boleh, tak apa. Terima kasih. Hai. Dah. Okey, perlawanan pertama Ubay dan Sheila Hamzah menentang Ihin dan Arul. Kau rasa kau boleh menang dengan aku? Cakap sikit, Ihin. Aku rasa aku boleh menang. Sabar. Jangan marah. Memanglah, tapi janganlah tak hormat kan abang ni. Aku rasa aku boleh menang. Awak hormat lagi. Saya rasa saya boleh menang cakap. Saya rasa boleh menang. Kalau macam ininya rupa, memang nak boleh menang kan? Lubuk apa lubuk? Lubuk. Lubuk kat Sheila. Weh, tak baik kau. Lubuk. Tapi tak apa. Kalau belah sini Sheila Hamzah lubuk. Kalau belah ni dua-dua lubuk. Dah kena lagi. Kita tunjuk lagi. Smash. Okey. Dah, mari kita mulakan.
Aduh. Ajar betul. Ubai. Ni. Kau nak Ubai? Kepala. Terus Ubai. Sheila buat. Tak apa. Okey. Ihin. Serius Ihin. Kan. Nampak easy. Ambil kanan. Kanan lagi. Lele. Kiri pula. Okey. 9. Nampak. Okey. Cepat. In. Balik Bai. Mantap. Apa nak pegang mana? Okey. 11, 14. Pedih-pedih. Pedih-pedih. Okey tak? Bagi. Okey. 2, 4. In. Baik. In lagi. Okey. Ada lagi. Baik. Ada lagi tak? Ada dah. Ambil. Macam mana tadi? Kita kalahkan diorang
Kita orang 14. 21, 14, 21, 13 kan? Itu pun kira bagilah Dia macam, dia paling tak sangka yang last tau. Kita bagi. Tak ada benda tadi. Engkau kalau tanya kan sebabkan yelah Sheila Hamzah kot. Sebab minta sanggup. Tak sanggup nak smash. Kau tu tak tak ada, tak sanggup lah. Kalau tak tadi mabik air nak. Kalau tidak tadi habis. Habis lah. So, ni antara korang dua, siapa lubuk ni? Ihin ke Arul? Ihin. Kalau ada bukti permainan tadi pun boleh tengok siapa yang bubuknya. Bubuk ke lubuk? Bubuk ikan. Tapi itulah, Kak Sheila Hamzah kalau ada personal bagi tahu. Betul-betul dia betul-betul dia attack muka tadi tu. Tapi kat Brunei tu dia gol. Oh iya, dia gol lah. Walaupun Saya ingat dia bagi tahu saya banyak kali, dalam 100 kali dia bagi tahu saya dia gol. maksudnya orang tak notice lah pun. Orang tak notice pun. Ihin bagi tahu tu baru orang perasan. Iyalah tu. Sebab Ubay pun tak ingat nama saya. Bukan tak ingat. Aku bukan tak ingat nama dia. Ada hit juga. Aku tak ingat siapa gol. Sumpah lah. Sebab dia punya gol biasa je. Sebab tadi yang masa Ubay call nak ajak badminton pun dia cakap, ajaklah yang seorang lagi tu, siapa nama budak tu. Dia agak dah. Dia tengah macam tu lah. Dia agak dah. So Arul agak-agak je lah Ihin. Betul lah Ihin kan? Betul lah tu. Betul lah. Betul. Kira kau ni kira pelengkap je lah. Cukup kau orang. Tak lah. Kan gurau je. Saya kau mula-mula okey. Selepas 10 minit dia call balik. Assalamualaikum Arul. Boleh ke kalau Ihin nak ajak kat kandang dengan Syami? Sebab nanti dia terasa pula sebab dia orang tak lepak dengan Ihin. Dia takut. Dia takut. Macam mana lah berkawan? Berkawan janganlah takut. Kan takut terasa. Yelah terasa tak apa, minta tolong datang court badminton jangan tegur semua orang. Tadi dengan Cina-Cina sebelah pun dia tegur tu. Saya main badminton, kaki saya sakit tu macam main bola. Kaki saya sakit. Ya jangan bagi tahu orang. Dia bagi tahu. Simpan sendiri. Simpan saja. Sorry. Kita ke next game lah nanti Kita ke next game, Ucopi kena masuk lah. Cuti kena masuk lah. So dia boleh nampak gameplay. Okey, cantiknya. Okay, ni game yang sebenar tau. Jadi dia sebelah tadi warm up kan? Okay. Laki dengan laki. Okay, sila. Kaki saya dah okey sikit. Dah okey sikit kata-kata? Semoga saya dapat berdua dengan Kak Sheila. Luka yang dia betul-betul boleh nyanyi ke? Siapa dia? Boleh nyanyi 1, 2, 3. Separuh jiwaku. Okey kat. Tak apa. Boleh lah. Dari segi nyanyian dah menang lah daripada dua orang dua ekor ni. Tadi game dia orang kalah. Saya dengan isteri saya. So dia cakap sebab bagi chance sebab Sheila Hamzah. Sekarang kita tengok. Orang awam ni. Orang awam. Kita orang awam. Boleh? Orang cakap tengok gaya macam baut. Dia tinggi je tu. Tinggi je. Bye. Okay, game. Kita tengoklah ni dia lepak. Oh. First time. Referee kita dah sampai. Dia sampai. Okey. Apa ni? Sampai terus ni warm up Ada coach. Ada coach lah. Untung lah bawa coach. Daripada bangsa. Untung lah bawa coach lah. Kita orang tadi warm up sendiri je. Korang lambat. Sebab main bola kat Brunei tu semua orang sakit kaki. Tapi tetap main badminton. Oh benar Oi, dapat oh. Bagi. Bagi lagi. Oh man. Okey. Rasa terkena. Tak boleh. Tengah tunggu dia orang yang tak tera main dulu. Kita orang atlet lagi. Kita orang selalu kalau main macam ni paling sikit 31 lah. Terlebih. Paling sikit dia kata. Kita tengoklah kejap lagi 31 ke 21. Sikit aku sikit lagi. Sorry tu. Balapan. Ya. Aduh, sikit. Boleh ni turunkan net. Cepat. Kirun.
Okey, alhamdulillah game kedua masih lagi kalah Arul dan juga Ihin. So kita akan tengok Aiman Tino dan juga wife-nya. Ihin borak dia kena lawan wife Aiman dengan Syah dulu. Baru dia boleh menang. Betul? Kita punya market value. Kita buat macam training lah. Division kita memang tadi tu. Nanti kita repeat. Kita akan repeat. Sekarang ni dua-dua court kita punya. Ha? Oh ya? Sekarang dua-dua kita punya. Pukul 10 sampai 11. Dua-dua ni kita punya. Boleh? Dah kita dah beli dah. Dah beli dah. Jom. Boleh bayar guna kad tu. Boleh. Baiklah, sekarang berlangsungnya perlawanan di antara Sheila Hamzah dan pasangan dia. Oh, bajet-bajet fokus tu. Kacus dia. Menentang Aiman Tino sekeluarga. Okey. Itu dah Aiman. Oh. Oi! Aduh. Okey, selesai perlawanan di antara Sheila Hamzah dan juga Aiman Tino. Okey, Aiman Tino memenangi lah. Aiman Tino memenangi. Danish lah lubuk, Danish. Lubuk. Dia ambil, tak, kita main pakai ni kan, raket. Dia main pakai perut. Bola tu terlalu melantun. Kau pakai bola pickleball apa? Perlawanan seterusnya, Ihin dan juga Arul menentang Aiman dan juga Syarah. Berapa dah? Berapa? 3-0. Lubuk. Belakang. Okey. Pukul tak kena pula. Ya. Sabotaj. Bola ada sini. Ini kali ya. Ini kita kebangkitan kita ini. Dia taruh satu tim. Habis. Ya. Tengok, ketiga tahun. Ya, dua nak gaduh. Communication. Boleh. Itu mana boleh? Ini tournament Malaysia ni. Baik. 6-2. Wait. Apa dekat aku kau bagi macam tu tu? Umai kau ada bukti yang dapat tu. Kau bagi macam mana? Mana boleh macam tu tu? Aiman biasa je. Aku bagi biasa je. Kau kena ready tau. Tak, bola tu dah kat sini, tiba-tiba dia melecong. Mana? Okey. Lelek. Hei. Tak ada orang apa sebelah ni? Man, bagi lagi man. Dia dapat baca. Betul lah Rol, bola tu pusing lah. Kan? Okey. Ini sini. Kaya dah ada, kita tengok lah. Okey. Hit. Hit. Oh, dia bagi drop belakang. Oh, dia ambil. Boleh. Kena main style takraw. Okey. Okey, tapi kalau nak terus boleh je. Cepat. Okey. Okey. Hit.
kemenangan pertama untuk Arul. Arul tak pernah menang hari ni. Ain, naik kata. Apa ni? Dah senang dah. Aduh. Tim korang macam mana? Tim korang macam mana? Belum menang ni, belum menang. Lewat tinggi je. Okey, ni tim tinggi lawan Endang. Endang. Go Endang. Blocking. Baiklah, kesudahannya hari ni semua orang power kecuali Arul. Apa pula? Kau jangan gelak-gelak. Ya, aku tengah cari jalan macam mana nak nampak muka kau. Kenapa gelap ke? Gelap. Tak apalah, agak kawan lain je lah. Oh, Aiman first time kat kita First time join. Yes. Tapi saya bangga dengan Ihin sebab dia menang je hari ni. Oh, betul lah. Saya ada menang 1. Menang 1. Dengan siapa cakap? Lawan siapa? Sikit. Lawan siapa menang tadi? Lawan tim perempuan, 2 orang. Dengan Kak Sheila. Oh, kita memang mantap Ya, terima kasih. Boleh repeat lagi? Boleh repeat lagi. Okey, mantap. Yes. Esok kerja ke MC? Esok MC. Tak kerja. Habis Alifan dah view tadi story saya. Oh ya? Aduh, kena pergi juga ah. Aduh, MC pula. Okey, itu saja untuk hari ni guys. Kita bertemu lagi di vlog yang seterusnya. Jangan lupa subscribe supaya saya dapat 100k subscriber pada tahun ini. Okey, suruh shout out. Shout out to fans Ihin. Terima kasih. Cakap terima kasih kat fans sebab dia orang yang tag kita orang banyak yang ajak Ihin pergi main badminton. Terima kasih kepada fans In yang ajak Ubal dengan Kak Sheila main badminton. Betul aja tu. InsyaAllah lepas ni ada rezeki lagi kita dapat main dan ada rezeki lagi dapat duet dengan Kak Sheila, insyaAllah. Duet, dia minta duet pula. Dia kata dia boleh nyanyi. Okey. Audition sekarang, audition. Okey, memori tercipta. Okey. Mari kita cerita. Cepat. Ada. Nervous pula. Tapi sebab saya penat, saya tak boleh tak. Okey. Itu penting untuk stamina. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi sukar dipercaya, himpun dan terbuka. Okey, chorus. Di sini jua memori tercipta. Jangan penat. Dia tarik nafas. Cip. Kau kena belajar Komen. Suara Ihin je. Okey, sebagai seorang penyanyi profesional. Dia ada tone dia lah. Jaga hati. Jaga hati. Ya. Tak, semua kena pandai jaga crowd. Macam tadi dah penat, patutnya bila dah penat bagi kat orang. Semua. Kena belajar daripada Aiman Tino masa kat stadium itu hari. Menghitung semua. Itu pun terkucil. So itu je lah ya. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam vlog yang seterusnya. Bye bye.